Situasi ekonomi sekarang ni menjadi tidak menentu, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia pun itulah yang terjadi sekarang ini. Perkara ini terjadi akibat daripada peperangan yang berlaku di Asia Barat yang sekaligus memberi kesan terhadap harga minyak. Yang mana kita sedar sekarang ini harga minyak semakin hari semakin naik dan ini secara tidak langsung sebenarnya telah pun memberi kesan terhadap harga barang dan sekaligus memberi kesan terhadap ekonomi rakyat Malaysia. Jadi akibat daripada perkara-perkara yang terjadi sekarang ini, kalau kita lihat dah mula muncul kembali dengan panasnya permintaan untuk pengeluaran bagi akaun KWSP, terutama sekali untuk pengeluaran khas untuk kategori golongan-golongan sasar tertentu yang terkesan akibat daripada ekonomi yang tidak stabil ini. Mereka ini sebenarnya bukan hanya terkesan sekarang ini tapi dah lama terkesan akibat daripada PKP sebelum ini, zaman COVID dahulu lagi sampai ke sekarang. Ada setengah kategori, setengah golongan ini masih lagi merasai kesannya dan mereka ini masih lagi memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan. Cuma persoalannya sekarang ini, adakah pengeluaran daripada akaun KWSP untuk pengeluaran khas ini bakal dibenarkan? Kita sedar dah beberapa tahun ke belakang ini banyak sebenarnya NGO, ada juga ahli-ahli politik yang cuba untuk memperjuangkan membantu golongan pencarum KWSP ini agar kerajaan memberi kebenaran kelulusan untuk pengeluaran akaun KWSP ini. Dengan situasi ekonomi dunia dan juga Malaysia yang kurang stabil sekarang ni, aku sarankan korang untuk cubalah cari pendapatan tambahan. Macam aku sekarang ni, kalau tengah ada masa terluang, aku spend sikit masa kat satu platform ni. Dia basically satu trading platform dan apa yang aku suka, interface dia memang clean dan mudah faham. Kalau korang baru, dia akan bagi $10,000 dalam demo account. Jadi korang boleh practice dulu kat situ sebelum guna real account. Okay, sekarang ni aku nak try trade. Market macam ada peluang nak naik sikit ni. Kita tengok nanti macam mana hasilnya. Aku try trade tak banyak, RM5 je. Kalau korang confident, boleh cuba amount yang besar. Okay, aku lajukan sikit timing ni. Nice. Profit masuk. Apa yang aku perasan, platform ni ada banyak aset dan boleh trade 24 jam. So, bila-bila masa kat mana-mana pun korang boleh trade. Dan lagi satu yang aku suka, dia ada tools ataupun indikator untuk bantu kita faham market dengan lebih baik. Jadi guys, kalau korang nak try, check link dekat ruangan description dan komen yang aku pinkan. Gunakan kod yang aku kasih untuk 2 kali bonus deposit. Start dengan demo account dulu, biasakan diri, lepas tu baru decide. Tapi sejujurnya, platform Stokity ni boleh tahan weh. Serius. Tapi kenyataan terbaru, kenyataan terkini yang telah pun dikeluarkan oleh pihak KWSP mungkin memberi sedikit gambaran yang sangat keras terhadap perkara ini. Yang mana pihak KWSP telah pun mengeluarkan satu kenyataan yang telah pun memperincikan beberapa perkara, beberapa strategi yang telah pun diambil, sedang diambil dan bakal diambil untuk membantu pencarum-pencarum KWSP ini. Yang mana membantu itu sebenarnya lebih ke membantu sewaktu di usia persaraan, di usia emas mereka nanti. Yang mana ada 3 strategi yang telah pun diperincikan oleh pihak KWSP. Kalau dilihat satu persatu strategi yang telah pun diperincikan ini, kelihatan lebih seperti memberi sedikit tekanan terhadap pencarum KWSP buat masa sekarang ini. Cuma kesannya, cuma perkara positifnya itu akan dapat dirasai setelah usia persaraan ataupun di usia emas nanti. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan penstrukturan semula akaun KWSP. Kita sedar sebelum ini ada 2 akaun saja, iaitu akaun 1 dan akaun 2. Setelah penstrukturan dilakukan, ada akaun ketiga telah pun wujud. Jadi keseluruhannya ada 3 akaun. Akaun 1 yang diberi nama sebagai akaun persaraan, kemudian akaun 2 yang diberi nama sebagai akaun sejahtera, kemudian akaun 3 yang diberi nama sebagai akaun fleksibel. Akaun 3 ini yang boleh dikeluarkan dari semasa ke semasa bergantung kepada baki dalam akaun tersebut. Manakala akaun kedua ini hanya boleh dikeluarkan untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai contoh untuk pendidikan, perumahan dan sebagainya. Tapi akaun pertama ini hanya boleh dikeluarkan sewaktu di usia persaraan. Jadi peratus caruman untuk ketiga-tiga akaun ini juga telah pun diubah, yang mana akaun 1 menjadi 75%, akaun 2 15% dan akaun 3 10% caruman setiap bulan yang dilakukan terhadap ketiga-tiga akaun tersebut.
Tapi kalau dilihat semula, ianya lebih memberi manfaat kepada mereka yang masih lagi bekerja, kepada suri rumah sebagai contoh, dan mereka yang telah pun diberhentikan kerja, akaun ketiga itu tidak dapat dimanfaatkan kerana tiada caruman baru setiap bulan dimasukkan ke dalam akaun tiga ini. Jadi tidak ada manfaatnya kepada mereka yang tidak lagi bekerja, terutama sekali kepada suri rumah. Okay, strategi kedua yang sedang diambil sebenarnya oleh pihak KWSP adalah berkaitan dengan lebihan simpanan yang boleh dikeluarkan. Okay, kita sedar sebelum ini lebihan simpanan yang boleh dikeluarkan adalah RM1 juta. Jadi bermakna kalau katakanlah baki akaun KWSP anda jumlah keseluruhannya melebihi daripada 1 juta, jadi jumlah lebih daripada 1 juta itu anda boleh keluarkan. Bermula daripada tahun 2026, ianya telah pun dinaikkan daripada 1 juta menjadi 1.1 juta. Bermakna sekarang ini baki anda perlu menjadi 1.1 juta lebih terlebih dahulu untuk anda mengeluarkan baki lebihan daripada atas 1.1 juta tersebut. Okey, itu adalah untuk tahun 2026, tahun ini. Untuk tahun hadapan, amount tersebut akan dinaikkan lagi menjadi 1.2 juta. Jadi bermakna anda perlu mempunyai baki lebih daripada 1.2 juta untuk anda mengeluarkan lebihan daripada akaun KWSP anda. Dan seterusnya pada tahun 2028 nanti, amount tersebut akan dinaikkan lagi menjadi 1.3 juta. Bermakna atas daripada 1.3 juta barulah anda boleh mengeluarkan lebihan daripada akaun KWSP anda. Dan strategi yang ketiga yang telah pun diambil oleh pihak KWSP adalah dengan meningkatkan sasaran minimum baki dalam akaun KWSP yang membolehkan seseorang itu benar-benar mempunyai baki yang mencukupi sewaktu di usia persaraan nanti. Untuk tahun 2026, pencarum telah pun disasarkan semula untuk mempunyai baki sekurang-kurangnya RM250,000 dalam akaun KWSP mereka untuk membolehkan mereka bersara dengan tenang sewaktu di usia persaraan. Angka ini akan ditingkatkan ke RM340,000 untuk tahun 2027 dan pada tahun 2028 nanti akan ditingkatkan lagi menjadi RM390,000 dalam baki akaun KWSP anda untuk membolehkan anda bersara dengan aman sewaktu di usia persaraan nanti. Jadi kalau dilihat kepada ketiga-tiga strategi seperti yang telah pun diperincikan sebentar tadi, seolah-olah memberi satu signal, memberi satu gambaran yang jelas kepada pencarum KWSP bahawa akaun KWSP anda itu tidak boleh disentuh dengan sewenang-wenangnya sekarang ini. Jadi apa pandangan anda berkaitan dengan usaha yang sedang dilakukan oleh banyak NGO sekarang ini dan juga ramai ahli-ahli politik untuk membantu sesetengah pencarum bagi mendapatkan kebenaran daripada pihak kerajaan untuk dibenarkan pengeluaran khas daripada akaun KWSP mereka untuk membantu dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil sekarang ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.